Jemput masuk semua. Masuk semua yang kat pintu tu semua masuk. Jangan kat luar. Jangan berdiri dekat pintu. Hello Ayin. Hello Jasmine. Silakan masuk. Silakan masuk. Sial. Kasut letak tepi je. Tak apa. Jangan bercakap stesen wayar tu. Nanti speaker mati. Wah, meriah betul rumah you malam ni Ayin. Lampu gelap kelip, bau kambing bakar. Ni parti apa sebenarnya ni? Biasa je Jasmine. Biasa apa ni? Tak payah macam ni. Kau jemput makan tu. Jemput tu. Air mana? Banyak tu tengok semua. Air? Hidangan semua ada banyak tu. Ya, air mana? Kat sana. Okey, tapi serius lah, ni parti apa? You tak beritahu air apa-apa pun. You WhatsApp I datang rumah you malam ni penting. Saya datang tak penting pun. Ni parti nak celebrate bekas pengerusi taman kita yang confirm masuk penjara tu lah. Semalam kan keputusan dia. Celebrate? Ya, celebrate. Historic moment kot. Seorang bekas pengerusi taman perumahan masuk penjara kerana makan duit taman. I kan cerita Serah Persatuan Taman. Pengerusi suruh I buat, tapi jangan beritahu orang tahu dia suruh. Sekarang you sudah bagi tahu I. Alah, tak sengaja kan. Dah macam tanggungjawab you ni siap buat parti lagi. Jangan salah faham. Ni bukan suka-suka tau. Ni basis moral untuk penduduk taman ni. Orang korup mesti ada akibat. Kita kena tunjuk yang kita tak suka kekorapan. Kira pendirian sambil makan kambing golek lah ni. Alah, itu side dishes je. Menu penting dia mesej tu. Nak buat macam mana kan? Dah nasib dia macam tu, betul tak? Kan? Itulah. Siapa tak celebrate orang macam ni masuk penjara, maknanya dia penyokong kepada penjara tau. Keras bunyi tu. Memang kena keras. Ini soal prinsip tau. Kita kena hormat keputusan mahkamah. Mahkamah dah putuskan, maknanya dia memang salah lah. Salah sesalah-salahnya. Betul. Mahkamah kan bebas dari kekangan luar. Tak ada agenda apa-apa pun. Ya, betul. Ayin, I nak tanya sikit boleh? Sikit je. Ni ramai lagi yang I nak tegur. Okey, pengerusi taman kita yang sekarang ni, yang baru lepas keluar penjara kes rogol tu, kira you penyokong perogol ke macam mana? Sama ke lagi? Hello. Tu fitnah, okey? Jangan main lepas je cakap. Fitnah ke? Tapi kes mahkamah juga kan? Itu lain, Jasmine. Kes pengerusi sekarang ni, yang dulu tu penuh dengan konspirasi. Agenda dari orang yang tak suka dia masa dia masuk pemilihan pengerusi taman 20 tahun lepas. I see. Lama dah. Okey, tadi you cakap mahkamah tak ada agenda kan? Habis tu kes bekas pengerusi taman kita ada pula agenda Jangan samakan. Kes tu kompleks tau. Kompleks yang macam mana? Kalau kes orang lain clear, nyata, sahih, dosa. Kes geng sendiri kompleks, kabur, misteri, Illuminati, high council. You ni datang nak makan ke nak berdebat? I nak makan lah, tapi sambil hadam prinsip you yang tengah you cakap ni. Lawak Jasmine, I serius, okey? Tak, sekarang ni I pun serius. Tadi you cakap kena hormat keputusan mahkamah kan? Kes pengerusi kita ni pun keputusan mahkamah yang dirogol orang ni. Kenapa tiba-tiba jadi fitnah? Siap angkat dia jadi pengerusi lagi tu kat taman kita ni. Sebab kita kena tengok konteks. Konteks apa? Konteks siapa yang kena? Itu dia. Jawapan paling jujur malam ni daripada kau, Ayin. You janganlah spin benda ni. Bukan spin, you sendiri yang bagi angle. Kalau bukan geng you suruh penduduk taman jadi matang, rasional, hormat sistem. Bila kena geng you sendiri, tiba-tiba kami kena fikir keluar kotak pula. Mana adil macam tu? I tak pernah kata I sokong perogol, okey? So, janganlah cakap orang lain sokong penyangat. I pun tak kata you sokong perogol. I tanya je. Tapi cara jawab tu dah tunjukkan siapa diri you sebenar. Jasmine, I tahulah kebenaran kes pengerusi kita tu. Benda tu semua tak betul, fitnah. Sekejap, kebenaran versi apa ni? Versi WhatsApp grup AJK Taman? Koran-koran je. Ini memang suka provoke kan? Tak, I cuma perasan satu benda. Kita ni sebenarnya bukan gembira sebab keadilan ditegakkan tau. Kita gembira sebab orang yang kita tak suka tengah susah. Bukan kita gembira pasal keadilan apa benda semua tu. Itu tuduhan tau. Kalau betul kita sayang keadilan, kes siapa pun sama. Tak ada buffet khas bila musuh jatuh. Tak ada alasan bila kawan kena. You nak kata I hipokrit? I tak kata you hipokrit. Banner you bagi tahu I. Tu, nampak tu tahniah masuk penjara. Fon besar warna emas, bling-bling lagi. Simbolik je. Simbolik apa? Kalau macam tu? Simbolik kegembiraan penduduk taman lah. Penduduk ke atau AJK Taman saja? Ni bukan suara penduduk ni. Jasmine, you ni datang rumah I kan, sedap-sedap je you kritik kan. You kan timbalan pengerusi.
Patutnya sokong I lah buat benda ni. Ain, bekas pengerusi tu kawan baik I tau. Tak kira lah dia korap ke apa ke, jagalah sikit hati orang macam I ni. Jadi you nak I buat apa? Nangis bila orang korap masuk penjara? Nak suruh nangis? Tak, cukuplah kau jangan tepuk tangan atas kesusahan orang lain. Kalau nak hormat mahkamah, hormatlah semua kes, termasuk kes pengerusi taman yang sekarang ni yang kau idolakan tu. Jangan kata fitnah pula. Habis tu you nak cakap pengerusi taman sekarang memang progol lah. Habis tu mahkamah dah putuskan. Kita nak cakap Macam mana you tahu dia progol? You ada ke masa dia progol tu? Same question. You ada ke masa bekas pengerusi terima duit rasuah? You ada? Bukti ada kan? Dah jelas-jelas dah. Bukti rogol pun ada juga. Sudahlah, I pun dah berkira-kira nak kemukakan undi tidak percaya nanti masa annual meeting. Kau dengan bos kau jagalah. Oh, jadi you nak tarik sokongan pada pengerusi lah Yelah. You orang dah lepasi garis merah tau. I kena buat. I dare you. Dari dulu you ugut-ugut tapi tak buat pun. Banyak kes dah you ugut. Kali ni saya buat. Helmi sekejap. Ya Kak Syaril, ada apa? Hari tu Puan Jasmine bagi you berapa sebelum you dapat kerja baiki surau tu? Dalam 20. Wah, sedapnya kambing golek tu. Tiba-tiba macam nak makan kambing golek pula. Tak apa. Saya pergi dulu Anyway, meriah betul lah parti ni. Saya suka lah. Saya suka. Bila? Saya suka parti ni. Ya Allah. Hey, stop scrolling. Unify tengah buat benda paling gila untuk tahun 2025. Pasang internet, dia bagi kau TV. Kau pasang internet, dia bagi kau iPad. Kau pasang internet, dia bagi kau bill free sampai 6 bulan. 100 MBS RM89, 300 MBS RM129, 500 MBS RM149. Kontrak 2 tahun free bill 3 bulan, kontrak 3 tahun free bill 6 bulan. 100 MBS dapat TV Sharp Android 43 inci percuma. 500 MBS dapat TV Sharp Google 55 inci atau iPad percuma. Pendaftaran percuma, modem router percuma, pemasangan percuma. Kau nak apa lagi? Internet 24 jam laju macam roket. Tapi port terhad. Kau lambat, menangis tengok jiran tonton Netflix dekat TV free dia. Klik link ni sekarang sebelum aku ambil TV kau. Baik korang tekan link. Penat aku bercakap sampai berubah muka dengan suara aku.